10 Oktober 2025, Randut 2.0 di Sanglang, Kedah dah pun berlangsung, guys. Sawadi, sawadi, rasa padu, pancing kuat setiap waktu. Sawadi, sawadi, pilihan juara, tangkap ikan, seronok bersamamu. Assalamualaikum dan salam randuk dari Sawadi. Satu lagi sejarah telah tercipta, kali ini di Sanglang, Kedah. Seawal 7.30 pagi, para peserta dah mula hadir satu demi satu. Walaupun hujan turun tanpa henti, semangat mereka tetap membara. Basah bukan alasan. Semua datang dengan semangat nak randuk dan ukir kenangan. Datang lagi kita. Sekejap kita berhenti makan lepok. Oh, tak apa. Dah register bang? Belum. Dah register bang? Kan aku tak kumpau, jiwa pemburu kena akor, kadang strike, kadang zero. Selamat datang. Selamat datang. Mana daftar bang? Ambil free gift. Belakang. Okay geng, kita tengok macam mana. Okay, semangat tak semangat diorang. So, hujan-hujan still datang, still support Randut. Terima kasih kat diorang. Okay, memang kita hujan tak gentar. Okay, hati pemancing takkan gentar walaupun hujan. Okay. Tengok So inilah checkpoint center. So kita buka untuk 5 km. Okey, sebab Sanglang ni dia besar. Okey, kita ikut alur sungai. Okey, so alur sungai Sanglang sampai ke laut, Muara adalah 5 km. So kita buka 5 km daripada semua. Tepat jam 8.30 pagi, aktiviti randuk pun bermula. Peserta mula turun ke air, meranduk sepanjang Sungai Sanglang. Sungai yang mengalir dari kampung Batu Satu hingga ke Kuala Sanglang. Suasana kampung, bunyi hujan dan semangat pemancing, semuanya jadi satu pengalaman yang luar biasa. 10 Oktober 2025, Randut 2.0 di Sanglang, Kedah dah pun berlangsung, guys. So kali ni kita baru je lepas bagi diorang lepas baru lepas bagi diorang mula meranduk. So randuk pun telah mula. So kita akan tengok apa diorang punya hasil, gorgon tak gorgon, saiz tak saiz, dan siapa akan dapat hadiah istimewa daripada Sawadi. Tak lupa juga, kami juga ada bawa rod X Fighter Plus, jenis spinning dan juga casting, untuk bagi diorang tengok, cuba dan rasa rod terbaru daripada Sawadi. So kita tengok Randut 2.0 di Sanglang, Kedah. Menarik tak menarik? Padu tak padu? Meletup tak meletup? Cuaca hujan walaupun mendung, hati tak goyang, kaki mancing, randuk mari. Untuk yang belum tahu, nama Kuala Sanglang berasal daripada perkataan sarang helang. Dulu, kawasan ini banyak helang bersarang di tepi pantai, dan lama-kelamaan Kuala Sarang Helang berubah menjadi Kuala Sanglang. Sekitar tahun 1900, penghulu Said ataupun Panglima Said membuka kawasan ini dan mewakafkan tanah dan masjid serta kubur. Kini semangat itu diteruskan oleh penduduk kampung yang sama-sama menjaga alam
dan warisan tempat ini. Dan menariknya, Kampung Salang mempunyai ekosistem sungai yang sangat baik dengan kerjasama penduduk kampung yang sentiasa menjaga kebersihan dan kelestarian sungai. Kawasan ini jadi tempat yang paling sesuai untuk Sawadee mengadakan event randok. Bersih, indah dan penuh kehidupan. Ada hasil lah. Ada hasil lah. Dah ada hasil lah. Aduh, jangan lucu. Tu ada depan tu. Oh! Try on! Ada lagi. Menjelang 11.45 pagi, semua peserta berkumpul semula di kawasan utama untuk timbang hasil dan sesi bergambar suruh dia bersama. Tulis tu nombor. Keli kalau ni abang boleh ukur semua, tak ada masalah. Cuma kita tak masuk dalam bahagian bertanding ni lah. Tapi mungkin ada manis-manis, ada manis-manis lain lah. Boleh bang ukur sini. Boleh masuk gris tu. Baik, pegang. Kita okey. 37. Tapi bang, saya bagi tahu awal untuk ikan keli kita tak masuk dalam pertandingan apa yang untuk hadiah utama dia tak, cuma kita bagi manis-manis lain lah. Okey, boleh okey, ni sama kan. Oh, dapat lagi. Gemuk tu tak payahlah cakap kuat sangat. Awak terasa. Okey. Dah. 36. Ha. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 37. Ada lagi? Ada lagi? Yang sizing ke macam mana? Rasa paling panjang lah. Paling besar lah? Ha? Oh, ni paling besar lah. Tak apa, nanti kita buat bergambar ramai abang 33.5. Ini satu, ada satu lagi Ini takut ni. Ini takut ni. Kecil je. Ya ke? Yang ni je. Ya ke ni? Siapa belum ukur? 35. Lagi? Tak ada, tekong lah. Alamak. Jadilah.
Puyuh ke? Tak kelia dah. Kelia ada. Arwah dah. Puyuh yang tak ada. Patim tak ada. Patim tak ada. Kan patim tak ada. Pergi mancing lagi. Kelia di sini. Kelia memang kena baik. Oh. Apa yang Kalau kau dulu boleh kan? dua-dua lah, senang. Ada lagi. Kena ni lah, kena panggil ni apa ni, Jabatan Kesihatan. Ikan-ikan sini semua obesiti. Tadi Masalah kesihatan ni obesiti. Ya. Masalah kesihatan semua ni, tak jaga pemakanan. Rasa awak. Kita dah gemuk pendek. Kita ada sama lah. Memang besar juga pun, memang besar. 41. Wah. Payung sikit bang Asin. Payung sikit Asin. Tu dia. Oi. Banyak kuantiti. kata sahabat kita yang dapat ikan keli tu tadi. Siapa? Nama dia apa? MBN. MBN. Net. Ya. Okey. Ni ya. Tolong cek betul yang ni nama abang. Okey, sabar. Okey, you tolong sebut nama tempat ketiga. Tempat ketiga Muhammad Hafiz Zulkifli. Okey. Abang Hafiz Zulkifli. Okey. Abang Zulkifli ni dapat ikan haruan bersaiz 38.5 cm. Okey. Satu sizing yang agak kata mengagumkan juga. Kat sini kita boleh tahulah Sungai Sanglang ni dia punya ekosistem ikan dia memang masih lagi cantik. Okey, tak dinafikan. So, untuk tempat kedua. Okey, tempat kedua ukuran ikan dia adalah 41 cm. Okey. So, skutan lah. Okey, skutan. Mari sini. Skutan. You bukan menang, you tolong announce saja. Okey. Okey, untuk pemenang tempat kedua, kita akan bagi rate infinite. Sawadi infinite. Okey. Okey, ratio yang sama 71.1 Okey. So ini adalah reader lah. Okey, dia punya kotak reader semua kat dalam ni. Jangan risau, masih baru. Okey. Janganlah buka. Itu ujung. Tak apalah. Packing lah. Okey lah. Okey. So. Ambil mata kain mulut dia. Okey. Right. Tolong sebut dia punya nama nombor 2. Muhammad Adam. Sendirilah. Muhammad Adam Haris bin Jamil. Okey, Abang Jamil. Abang Jamil pula. Anak Abang Jamil okey. Salah saya. Tak, tapi cek betul nama Okey. So. Okey, adik Adam kita ni. Dia dapat ikan haruan bersaiz 41 cm. Okey. Kategori ikan yang agak sizing Yang lagi menariknya dia dapat 2 kali. Okey. Yang sizing. Dia dapat 2 kali. Kali pertama dia datang, dia tunjuk. Okey. Kemudian dia hilang. Dia hilang. Sedar-sedar dia datang sini, ikan tu tergantung lagi dia punya hook dekat dalam mulut. Wah. Menunjukkan dia betul-betul lah dapat ikan yang betul-betul sizing. Okey.
So, untuk tempat pertama, tempat pertama ni sizing ikan dia adalah 44 cm. Okey. Sizing dia memang kata gorgon lah. Okey. Lead lah. Sizing yang lead dekat sini. Okey. Kalau tak silap saya rasanya dekat Perak itu pun sizing dia 44 juga 44 ke 45? 45 berapa 43 Oh 53. 53 kecil sikit. Okey. Tapi ini adalah untuk sizing sinilah. Okey. So yang jawab tu dia lah. Saja nak bagi tahu lah. Saja nak bagi tahu. Dia lah yang lead tu. Dah pecah lubang. Okey. So saya nak menjemput penghulu kita, penghulu Sanglang. Okey. Untuk menyampaikan hadiah tempat pertama. Okey. Untuk tempat pertama ni kita akan bagi reel Sawadee Jungle. Okey. Pelan-pelan. Okey, Sawadee Jungle. Okey, ratio yang sama 71.1. Okey, tapi setiap reel ada kelebihan dia tersendiri. Okey, so korang boleh nanti dapat try, boleh rasa. Okey. So lengahkan masa lagi. Okey, kita minta Cik Penghulu, Tuan Penghulu tolong sebutkan nama lah. Muhammad Adam bin Dahlan. Okey. Abang Adam. Dekat sini. Okey. Minta cek nama lagi dulu bang. So Abang Dahlan kita dah dapat ikan bersaiz 44 cm. Okey, leading lah. Leading. Orang kata apa, sizing. Saiz yang leading sekarang ni. So tahniah. Okey, tahniah juga untuk tempat pertama, tempat kedua dan tempat ketiga. Okey. So saya nak minta sekali lagi tempat pertama, kedua dan ketiga datang ke depan untuk bergambar dengan penghulu. Dan pada jam 12.15 tengah hari, Randuk Kuala Sanglang 2025 secara rasmi tamat dengan jayanya. Minta korang semua berkumpul di bahagian hadapan ni lah untuk kita bergambar. Saya dan seluruh tim Sawadee ingin mengucapkan jutaan terima kasih kepada semua peserta dan penduduk kampung yang terlibat. Walaupun hujan turun, semangat korang semua tetap membara, menjadikan Randuk Kuala Sanglang satu kenangan yang kami akan ingat. Jumpa lagi di Randuk seterusnya. Tempat lain, suasana lain, tetapi semangat yang sama. Sawadee dari pemancing untuk pemancing.